Surah apa ni? Aku kalau ada masalah apa-apa ke aku suka rujuk kat sini. Ni aku orang yang baca Quran tapi aku ambil tasawuf. Ambil tasawuf, penyucian hati, no politik, yes poligami. Kenapa aku kata yes poligami? Supaya dalam poligami tu kita tengok siapa yang akhlak baik. Satu kampung tu penuhi politik. Dalam politik tu banyak penyakit ain. Selamat tak? Kita ni nak meninggal ni ha. Kalau nak meninggal kita jangan campur politik. Duduk dan suluk. Kenapa orang-orang dulu hapuskan sulut Tu yang hal-hal tu, yang al-hal tu kan dia tak sokong politik. Sekejap lagi kan orang blok aku. Ni Quran ni.